Dia nak suap kat aku. Aku tak nak. Mak aku cakap, minum. Mak aku nangis-nangis. Minumlah Ijul, minumlah. Minum! Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Seismik Seram. Okay, sebelum ni kita kita borak pasal rider. Dan untuk video kali ni Kita nak bawa balik orang ni. Yes, kita nak jemput balik orang tu. Dia memang orang kata bukan peminat, orang meminati dia. Orang menunggu-nunggu, bawa lah apa yang hari tu Ustaz Zul. Ustaz tu, kan? Sedap dia cerita. Memang betul. Bila dia cerita, kita sendiri takut. Betul. Cerita tu tak seram pun jadi seram. Maksudnya dia macam kuat kelentong orang pun jadi ya. Adakah dia berkacip time tu? Tak tahu. Macam mana Ustaz ada cerita hari ni? Kenapa kau orang rasa takut bila aku cerita? Mungkin, Sebab yang tukang cerita pun yang paling penakut sekali. tak mungkin cara penceritaan kau tu. Orang suka dengan cara penceritaan. Dia mungkin sebab kau. cerita tu memang cerita yang aku lalu kan. Yes. Jadi detail-detail yang ada tu dia buat orang lagi imersif lah. Betul. Dan cerita kau ni fresh. Betul. Fresh Ya. Orang tak pernah dengar lagi. Tapi untuk cerita hari ini Zul, kau bawa cerita yang sama ataupun berkaitan dengan orang juga ke, ataupun cerita yang lebih fresh? Nak kata fresh tidak jugalah. Dia tak fresh di ingatan aku sangat. Sebab cerita ni aku ada beberapa cerita lah yang aku boleh bawa ke hari ni. Cerita yang pertama ni dia baru jadi. Cerita tahun lepas. So kita mula cerita pertama dulu lah. Boleh teruskan. Silakan. Okay. So kalau kepada sesiapa yang dah tengok episod sebelum ni, Ini pasal anak awak. Ya, betul. Okay. so anak aku ni sekarang dah tak. So this is a year ago punya cerita. So waktu tu dia masih like barely 3 tahun. So dia masih kadang-kadang kalau kat rumah dia tengah main kat ruang tamu, dia tengah main kat ruang tamu kat bilik kan, dia akan lari. Dia akan lari masuk bilik. Dia akan pergi tengok celah pintu. Papa, ada orang. Ada orang. Lepas tu aku cakap, orang dekat mana? Itu. Orang tak boleh masuk. Orang tak boleh masuk. Jangan masuk. Oh, dia cakap macam tu? Dia cakap, orang jangan masuk. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku pun okay, tak ada apa. And then bila dia jadi 2-3 kali dekat tempat sama tau. Tak best tu benda tu. Kalau dah jadi banyak kali. Bila jadi 2-3 kali dia jadi kan, aku tanya lebih lagi lah. Aku cakap dekat mana? Sekejap. Ni dia berlaku dalam rumah kau? Dalam rumah aku. Okay. So kadang dia daripada pintu kan ruang tamu dia masuk bilik kan, dia mengintai macam ni. Lepas tu cakap tu. Lama sikit dia tak ada apa-apa, main balik. And then seminggu lepas tu jadi lagi. Jadi bila jadi ni ada yang bila satu kali jadi lagi, aku cakap dia mana? Dia tunjuk dekat pintu. Itu dekat pintu. Tu. Lepas tu dia marah-marah. Aku cakap orang tu macam mana? Aku cakap itulah. Bentuknya macam mana? Lepas tu dia kata tu orang besar. Mata merah-merah. Dia kata orang tu mata merah. Tu dia terus pandang. Dia kata tak boleh masuk. Orang nak masuk tak boleh masuk. Dia cakap macam tu. Dia kalau budak yang cakap, kita kena macam percaya tau. Sebab budak tak pernah menipu. Lagi pun 3 tahun kan. Dia cakap apa yang dia nampak je lah. Ya, tu. Benda ni berlaku malam. Siang. Oh, benda ni berlaku siang. Siang lah. Siang jadi kan. Jadi kalau malam mungkin aku tutup pintu, aku suruh boleh tidur tak? So siang aku berani sikit lah. Tolong tidur kan. minta tidur sekarang. Berhenti bermain. Jadi bila jadi siang, so aku kadang-kadang aku beranikan diri untuk pergi tengok lah kat ruang tamu aku ada apa, kat pintu aku ada apa. Bila tak ada apa, dia tengok pun tak ada apa, dia pun main balik. Okay, settle part tu lah. So anak aku masih di usia tu, di usia dia 3 tahun, dia masih boleh nampak sikit-sikit. Backstory. Ni adalah backstory. Aku ada seorang kawan. Kawan aku ni asal keluarga daripada Indonesia. Daripada Indonesia, and keluarga dia migrate ke Malaysia dan menjadi penduduk tetap lah. Di atas beberapa sebab yang aku tak boleh ceritakan, keluarga ni sering dapat gangguan tau. Sering dapat gangguan. Jadi dia daripada kecil dia memang tahu yang dalam keluarga ni memang ada gangguan, tapi diorang ni pun dah puas berubat lah. Dah puas berubat. Dan biasanya kalau yang berubat tak elok-elok ni, dia ada mengena dengan sihir lah. Betul. Jadi aku membesar dengan dia, tapi sisi dia yang mistik tu aku tak pernah sentuh. Kadang-kadang dia memang cerita, kadang kita berborak cerita tu, dia adalah cerita macam rumah dia ni ada ini, rumah dia ada itu. Tapi kawan aku ni dia cerita yang keluarga dia, lelaki tu utamanya, kalau marah tu jadi out of control. Bila marah boleh tumbuk pintu sampai pecah, boleh baling barang, boleh macam-macam boleh jadilah. So
itu pada aku indikator yang kuat lah, yang macam dia ni ada something ni. In fact kawan aku ni pernah satu ketika aku pernah bawa dia kita nak pergi berbekam. Okey, bekam. Bawa pergi jumpa orang untuk bekam lah. So orang tu sebelum pergi bekam kita ni, dia mesti tanya kan, okey sakit kat mana, macam mana. Jadi aku pun cerita macam aku tak ada apalah. And then sampai kat turn kawan aku ni, lama-lama pertanyaan dia menjadi semakin deep tau. Macam tiba-tiba pergi ke family, orang yang buat bekam lah. Tiba-tiba makin pergi ke family, tiba-tiba pergi ke rumah ada apa, rumah ada ni ada tu Pahal ni. And then dia suruh kawan aku bangun, dia suruh duduk dekat sana, kat tepi tu. Dia pun pergi belakang, dia baca-baca. Aku ni duduk yang macam, ni kenapa? Tu pertama itulah, ni apa? Kedua, kenapa benda ni selalu jadi kat aku? Jadi saksi je. Aku pula kan? Aku tak ada apa pun, tapi jadi saksi dalam situasi tu lah. Orang tu pergi belakang dia, baca-baca something, aku tak tahu baca apa. Mungkin biasanya 3 yang aku dapat dengar audibly dekat telinga aku ni, surah 3 kul, ayat kursi, mungkin ada selawat lah. Jadi kawan aku ni pandang aku, mulut dia macam ada benda tau. Itu lah. Sambil pandang kau. Dia pandang aku macam ni, dia macam minta tolong lah. Aku cakap, asal? Dia tunjuk, ambil tu sampah. Aku cakap, ni sampah. Aku ambil, letakkan ni, muntah. 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 Keluar apa? Aku keluar macam air tau. Air badan macam air. Air. Lepas tu meleleh-leleh lah. Lepas tu dia ni muntah lagi, letak. Lepas tu aku cakap, kau kenapa? Lepas tu dia cakap, aku tak tahu. Dia rasa panas kat belakang badan dia. Sampai ke sini rasa panas. Orang tu baca lagi, minta lagi, muntah. 2-3 kali yang muntah. Lepas tu lepas kita dah selesai apa semua buat ni, aku pun dalam ketakutan tidak. Dengarlah orang cakap yang memang keluarga dia ni ada gangguan. Betul. Jadi kita dalam kereta waktu tu nak balik, aku tumpang dia lah. Dan keadaan ketakutan jugalah pasal dia baru lepas. Berdua dengan dia. Memang Zul nasib jadi saksi. Ya, dah lah malam-malam. Jadi dia pun ceritalah kat aku pasal keluarga dia sedikit lah. Yang aku boleh cerita ialah situasi yang terjadi sajalah. Jadi keluarga dia ni, rumah ni dia buat dah rumah tu rumah tanah sendirilah. Tanah sendiri buat dah dalam, aku rasa dah 15-16 tahun lah at that point. And then antara situasi dia, contohnya kawan aku ni sendiri, dia pernah dekat rumah dia nampak nenek tau. Nenek berjalan daripada ruang tamu masuk ke dalam bilik dia. Itu yang pertama. Yang kedua, adik dia pula. Adik dia, rumah dia bela kucing tau. Adik dia sewaktu nak tidur, kan kita tidur mengiring kan, pegang handphone macam ni kan. And then dia rasa dekat belakang dia ni ada benda baring sekali, tapi berbulu-bulu. Rasa kat tangan dia laga-laga bulu. Rasa bulu. Lepas tu dia ingat kucing ni. Lepas tu tapi dengar macam bunyi nafas. Rasa benda tu besar dan katil sampai terlenduk ke bawah lah. Kan? Macam hantu raya. Tak tahulah apa, beraya ke tidak beraya ke kan. Kan dia kata macam hantu raya kan, macam berbulu-bulu kan, dan badannya besar kan. Tapi dia pun bila dah macam tu, dia nak baca. Tapi bila kita takut, tak keluar apa. Jadi adik dia lari tau. Bangun lari. Sambil lari tu tengok kat ujung mata tu memang tak ada apa-apa kat atas katil tu. Tapi katil tu memang tengah melendut lah. Yang ketiganya, sewaktu sepupu datang ke rumah. Sepupu dia daripada Kuantan datang ke rumah dia. Sepupu dia orang Indonesia juga lah. Datang rumah dia dan mandi di salah satu bilik. Tengah mandi ni, kita kan kalau keluar shampoo kan, shampoo rambut kan. Dia tengok dekat bayang-bayang. Biasalah kita ni ada bayang-bayang, ada dia tengah basuh tangan lah, tengah basuh rambut lah. Yelah, kan. Lepas tu dia pun gosok. turunkan tangan, pergi basuh tangan. Dia tengok kat bayang-bayang tu, tangan dia masih ada di situ. Bayang-bayang tak turun tangannya. Dengan tak shampoo, dengan tak basuh, dengan tak apa, ambil tuala lari keluar. Dan yang paling baru, sewaktu ayah dia baru meninggal lah. Sekarang ni ayah dia meninggal. And then 2 bulan lepas kejadian ayah dia meninggal, beberapa orang jiran nampak ayah dia dekat luar rumah berdiri. Itu yang paling barulah, benda yang jadi dekat rumah dia. Jadi tahun lepas, aku dengan anak aku dengan isteri aku pergi rumah dia beraya. Pergi rumah dia beraya. Okey, sebelum tu lagi. Okey, ni kalau aku boleh tambah sikit lah. So pak mentua aku kan dia boleh
berubat sikit-sikit kan. Betul. Ingat Jadi kisah tu. pak mentua aku tak kenal kawan aku ni. Okay. Tak kenal. Tapi dia tahu. Jadi aku satu hari ni aku pergi rumah Bapa tu kau? aku pergi rumah kawan aku. Okay. And then beraya lah. Aku, anak aku, isteri aku. Pergi beraya. Jadi aku kat rumah ni okey lah, makan lah, apalah. Anak aku pun main, aku tengok. Jadi bila aku yang tahu yang rumah tu ada something, dan dalam keadaan anak aku mungkin boleh nampak, aku tengok anak aku okey. Jadi dalam hati aku, aku lama tak tanya update pasal keluarga dia. Dah okey kot ni. Dan dia pun baru dapat anak buah. Lepas tu ada baby. So okey lah ni kot. Okey. Jadi kita pun balik rumah. Belum balik rumah ni, keluar dari rumah dia, masuk dalam kereta belum jalan lagi ni. Anak aku cakap kat kita orang, Baba, tadi ada orang muka pecah-pecah. Serius lah tu? Anak kau cakap kat situ? Ya, anak aku cakap. Apa reaction kau? Aku memang tahu yang rumah dia ada something. Dan kau tahu juga anak kau pun boleh nampak Boleh juga. nampak, betul. Waktu tu lah, sekarang dah tak lah. Dan aku sedikit expect yang kalau dia boleh nampak, dia akan nampak. Anak aku akan nampak. So bila dia cerita tu, bini aku pandang aku pandang wife aku lah. Macam okey, kat mana? Dalam rumah ada orang muka pecah-pecah. Dia cakap macam tu. Jadi pak mentua aku pun memang lepas daripada kejadian tu, dia call kita. Dia kata ada pergi rumah. Weh, kau tak pergi lagi rumah bapak mentua kau? Bapak mentua kau boleh detect? Pak mentua aku memang tahu. Walaupun pak mentua aku belum jumpa dia, tapi Ada dia dapat sixth sense. mimpi yang kita pergi rumah ada seseorang benda. yang rumah dia ni penuh benda. Ya. Yeah. Jadi pak mentua aku ni cerita kat aku macam tu. Jadi kita memang ada pergi rumah kawan kat sini. Okey. Itulah. And then dia pun buatkan air ubat. Air ubat bagi kat kita supaya bagi kat kawan aku tu. Jadi kita pun bawa air ubat tu pergi jumpa kawan aku. Malam tu pak mentua aku mimpi benda besar berbulu datang ke rumah dia, baling-baling tahi. Baling dalam keadaan tu dia ada dekat situ. Kadang terkena dekat badan dia kan. So dia bangun, badan yang kena tahi tu lebam-lebam. So benda tu perasaannya waktu tu dia dapat rasa kemarahan lah. Benda tu bentuk marah bila kita cuba nak tolong kan. So itulah ceritanya. Okey. Kau kata anak kau nampak apa semua. Okay. Adakah lepas itu anak kau masih nampak lagi kat rumah kau ke apa ke? Tak ada. Yang sebab dari segi description yang kau cakap tadi, Baba ada benda dekat depan pintu besar. Mata merah. Yeah. Adakah benda tu sama dengan yang dia nampak tu? Itu Takut benda tu ikut? Aku tak pasti, tapi itu dia sebelum kita datang ke rumah pun anak aku dah. Benda tu dah nampak. Betul, dah nampak dah. Tapi aku tak jadi takut sangat sebab aku memang tahu yang boleh nampak. Yang benda ni like it or not, dia memang dekat mana-mana. Dia memang ada dekat sekeliling kita. Betul. Dan nampak atau tidak tu memang Allah yang hadirkan. Kan, dia yang bagi kita, okey, kau boleh tengok macam itulah. Dan terutamanya ke budak-budak, mungkin bayi, mungkin binatang lah. Jadi aku baru cerita benda ni sekarang sebab waktu benda ni baru jadi, kakak dia baru dapat anak. Jadi mak dia cakap kalau kakak dia tahu yang rumah tu masih ada gangguan, kakak dia tak nak berbantang kat rumah. Kakak dia akan bawa keluar. Kakak dia pantang kat situ. Dengan jadi anaknya kecil. Betul. Tapi dalam keluarga dia ni, sewaktu kakak dia tengah pantang, semua dalam keadaan cautious. Macam ada apa-apa tak? Ni tak. Berjaga-jaga. Betul, berjaga. Sebab baby kan very fragile lah. Nangis ke apa ke, betul. tak boleh tidur ke. Betul. And the mother memang betul-betul nak tolong lah. Of course. Yang suami dia kerja jauh. Family daripada bukan Semenanjung kan. Jadi yang boleh tolong hanyalah family kawan aku ni. So dia tak nak keluarga, dia tak nak yang anak dia dan cucu dia macam bersendirian dekat rumah berpantang seorang-seorang. Jadi dia murah hati untuk datang sini, kita jagalah. Cuma constantly cautious lah, yang rumah ni dia tahu tak selalu nyaman lah. Jadi kalau nak dikonklusikan, rumah tu masih ada lagi lah. Betul. Kalau tanya aku kan? Rasa memang ada. Cuma kita belajar untuk hidup je lah, dan adapt lah maksudnya. So family dia memang aku rasa bukan trigger benda tu untuk lagi marah. Mungkin. Dan dia memang dia tahu kalau setakat kajian pelik-pelik sikit-sikit tu tak apalah. Sebab dia pun tak nak pening dengan kepala dia kan. Tapi kau tak ada tanya macam, kan mesti of course dia akan pergi ada buat berubat apa semua. Betul. Tapi tak ada apa-apa hasil di situ. Dia ada beberapa situasi yang kejadian dia tu berpunca tau.
dia ada sebab, dia ada punca. Jadi Kenapa ada? punca tu aku tak boleh cerita. Oh. Punca tu aku tak boleh cerita sebab memang ini orang lain punya mungkin aib, mungkin hal dia lah, macam tu lah lebih kurang. Aku tak boleh cerita benda tu lah. Faham. So itulah ceritanya. Daya tahun ni kau ada pergi rumah dia? Ada, tapi anak aku dah tak ada apa lah, Oh, dah tak nampak dah. Macam nampak mana apa. kau pasti anak kau dah tak ada? Macam mana satu tahap tu kau tahu anak kau dah Dah tak okey dah, nampak. dah tak nampak dah. Sebab kita tengok pattern lah kan. Kadang-kadang kalau dulu kalau dia tengah main sorang-sorang tu, dia akan tiba-tiba dia berhenti main, dia akan cakap apa? Dia kata friend, dia kata. Itu friend dia cakap macam tu. Sekarang dah tak ada dah. Dia benda tu tempat tu dia tengok kat luar tingkap kan. Itu friend. Kerap lah, maksudnya kerap lah masa dulu lah. Kerap, agak kerap. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang tak ada langsung. Ada pergi berubat ke apa ke? Tak ada berubat, tak ada apa lah. Sendiri? Aku rasa bila dia dah start sekolah, Oh dia dah. dia dah pandai sikit kan. Dia dah ada berkawan betul. Faham. Jadi aku rasa dia dah tak nampak lah. Aku rasa highlight of cerita kau tadi tu mandi. Ya. Tangan. Sebab tangan. Amir duk cakap ada tangan, sebenarnya bukan tangan. Bayang-bayang kau Bayang-bayang tak gerak. tangan. Tangan tu kat ni dia tak bergerak. Kita macam boleh nampak tau macam tu kita bergerak ni kan. Aku tahu kalau tangan kita bawah mesti bayang-bayang kat bawah. Ini Ya. bayang-bayang kau kat atas kau nampak kan? Ya tu. Lagi. Tapi korang pernah tak ada rasa macam dalam toilet, korang rasa macam orang tengok kau? Ya. Lalu Ada dekat benda mata tu? hujung, Zul, mata Apa hujung. pendapat kau benda tu Zul? Tu kalau dalam ilmu perubatan Islam, kalau kita rasa diperhati, Di dalam toilet tu sendiri. di mana-mana lah rasa diperhati. Macam rasa. Itu adalah tanda-tanda memang ada. Maksudnya benda tu dekat kita ke? Betul. Dan sebenarnya kita the fact yang kita boleh rasa, kita boleh nampak, Tiba-tiba terasa. sebab kita memang dalam badan kita ni memang dah ada, kita panggil tali, kita panggil macam connection. Contoh kadang-kadang orang pernah kena histeria. So dia kan masuk ikut liang-liang ni kan. So maksudnya benda tu dah jumpa jalan. Jadi sebab tu dengan izin Allah kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh dengar. Sebab benda tu memang, sebab by right memang kita tak boleh rasa, tak boleh nampak pun. Kan? Tapi bila kita kadang-kadang dia pun memang dalam diri kita dia ada. Dia menyorok dalam badan kita. Kita tak perasan. Kan? Kalau dia kita panggil benevolent, memang jahat. Dia sampaikan rasa iri hati, dia sampaikan rasa panas baran. Tu boleh juga. Kadang-kadang ada yang ni dia sekadar suka je kat kita. Aku cakap macam aku tak ni hanyalah bahan bacaan saja. Yelah. Kadang dia suka pendapat kau lah. kadang dia suka kat kita. Bila dia suka kat kita, dia bagi orang lain bertengok kita benci. So kesan dia memang ada lah. Cuma ada yang efek dia kuat, ada efek dia tak kuat sangat lah. Okay. So ni aku cerita pasal rumah aku lah. Okay. Jadi aku beberapa bulan masa pertama masuk dalam rumah tu, aku sentiasa perasan tau, dekat atas bumbung aku ni dengar bunyi budak-budak lari. Okey, kejap. Rumah ni rumah apartment, rumah dua betul. tingkat. Rumah flat. Okey, rumah flat. Rumah flat aku tingkat 2. Okey, alright. Kira yang bunyi dia pada tingkat 3 lah. Okey, kat atas. Bunyi budak-budak main tau. Tapi aku perasan bunyi dia berulang, pattern yang sama. Sama cara dia punya pijakan tu kan? Lompat tung tang tak lari. Lari patah balik tang lompat lagi sekali tang. Contoh macam tu. Kalau kau snuzon kau cakap ni tikus ni. Tapi bukan bunyi tikus, saya faham. Bukan. Macam bunyi tapak sebab kaki. aku memang seumur hidup aku, masa aku duduk sebelum aku pindah rumah, aku memang duduk rumah flat. Aku tahu bunyi orang dengan kat atas. tikus. Kalau tikus bergerak aku tahu dia bunyi orang. Jadi ni aku tahu budak main kat atas. Jadi aku bising tau mula-mula. Aku rasa macam aku nak tidur ni. Bunyi budak-budak lari kat atas dah pukul 1, dah pukul 11, pukul 12. Aku naik atas rumah. Naik atas aku ketuk. Orang tua keluar. Aku pandang dia pandang aku. Aku cakap, rumah ada budak ke main lari-lari? Tak ada. Indonesia. Tak ada kata memang tak ada budak. Dia memang duduk dengan bini dia 2 orang. Laki bini orang tua. Jadi aku turun balik memang ada bunyi tu berulang lagi bunyi. Dan bunyi dia pattern dia sama. Pattern dia sama. Itu masalah dia. Kalau budak main dia akan random. Dia main kat sini. Kadang-kadang dia bergerak lain dia cara gerakkan dia. Mungkin dia duduk, mungkin dia diri dia lagi balik. Suspicious tak orang-orang itu? Dia pandang aku pelik, aku pandang dia pelik jugalah. Masa aku dari segi ria wajah dia, kau nampak dia suspicious tak? Mana tak, Tak. dia nampak dah orang ketuk biasa. tiba-tiba ada orang, ada budak tak kat rumah dia 2 orang ni. Ya, Mana pula budak kat rumah aku ni nya. Jadi Tak, bila dia kata tak ada tu, dan aku sebenarnya bila dengar pattern tu sama, aku dah tahu dah ini rumah aku ni. Yalah pasal bila kau dengar memang rumah kau lah, sebab bunyi tu dekat rumah kau. Okey. Jadi aku pasang lah, apa kadang-kadang aku
pasang ayat kursi lah, apalah, baca Al-Baqarah lah, apa semua. Tapi bila aku beritahu, waktu tu aku baru bertunang. Jadi aku cerita kat tunang aku, dia bagi tahu bapak dia, bapak untuk aku buatkan air. Dan kat rumah tu lah aku sambung apa semua. Jadi lepas tu dah tak ada dah bunyi. Jadi rumah pun kalau kau lama tinggal pun, dia boleh jadi sarang. Bukan sekadar sarang penagih, sarang makhluk. Sarang makhluk. Satu lagi, kalau macam ni yang aku find out lah, kalau kau balik kampung ke ataupun tinggalkan rumah lama-lama kan, kau balik kan ada sarang-sarang labah-labah tu kan. Macam sarang-sarang labah dekat tepi-tepi tu kan. Eloknya bersihkan, sebab yang aku belajar, itulah tempat diorang duduk. Dekat sarang-sarang tu, sarang-sarang labah tu kan. Sebab tu lah tempat diorang lepak situ. Betul. So selalu kemas-kemas lah sarang tu, ni buang. tepuk kan tilam kan. Kalau nak tepuk baring bantal. tidur, tepuk tilam. Lepas tu sebab kalau air. bila air, basahkan lantai dulu. Betul. Kata kan. Betul. Sebab warna sebab dah lama tinggal. Kalau dah lama tinggal. Betul. Okey Zul, cerita pasal rumah. Okey, ini pasal rumah. Sewaktu aku budak-budak, kira dalam, aku rasa dia ada 2 dari 3 lah. Bapa aku pernah ceritakan kepada keluarga kita orang yang ada seorang bomoh. Orang panggil dia bomoh. Orang cakap dia orang Indonesia. Mengumbat orang lah. Dia bomoh, tetapi dia beragama, ni kau kena mute. Dia beragama. So dia ni nampak macam orang kita lah bila dia pakai songkok kan, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Oh ya ke? Ya. Kalau Bali, orang Bali macam tu. Yalah, muka macam Melayu, tapi Pakai songkok. Pakai songkok. Betul. Dia cakap pun macam kita, tapi beragama. Jadi ayah aku, dia ni nak pindah rumah. Dia dah sakit lama tau. Dia tak meninggal. Tapi bila macam mana terjadi, dia ni kena pindah. Orang nak bawa dia pindah keluar daripada rumah tu. And then orang minta tolong ayah aku lah, sebab ayah aku dia ada lori. Jadi esoknya nak pindahkan rumah orang tu. Malam ni ayah aku dapat mimpi. Dia dapat mimpi ada lembaga datang dekat dia, warning, jangan tolong orang ni pindah rumah. Kalau kau tolong, kau yang kena. Dia cakap macam tu. Ayah aku seorang nonchalant professional. Mestilah. Why bother? Dia tak peduli. Dan dia rasa macam mimpi itu hanyalah mainan tidur. Dia pun tolong, dia pun angkatkanlah barang, letak dalam lori, masuk dah packing segala bagai. Begitulah orang tu pindah. Malam tu bapak aku cakap benda tu datang dekat dia, dia nampak benda tu datang. Bukan mimpi? Dia mungkin dalam separa mimpi separa sedar, tapi dia nampak benda tu jalan ke arah dia dan tekuk dia. Sampai rasa macam tak ada nafas lah. Macam kena himpap, tapi macam sampai tahap kau macam nafas kau tersekat-sekat tu. And bapak aku ni yalah, kita baca benda-benda yang biasa kita baca lah, ayat kursi lah. Ayah aku pun dia hafal. Dia pun menghafal Quran jugalah. Jadi beberapa surah dia baca, aku tak ingat surah apa. Hilang. Okay. Esok jadi lagi. Benda yang sama datang, tekuk lagi. Sampai rasa tak boleh nafas, sampai susah nak bernafas, tapi masih boleh bernafas. Tapi perasaan waktu tu rasa susah nak bernafas. Dia baca lagi sekali, hilang lagi. Hari ketiga, datang lagi. Dia tekap lagi bapak aku. Bapak aku sebagai nonchalant professional, aku dah malas nak baca. Dia biar je benda tu tekap dia. Okey. Jadi benda tu hari keempat datang lagi, bapak aku masih tak baca apa-apa, tak buat apa-apa. Lepas tu benda tu dah malas nak datang. Kau ni biar betul cerita kau ni. Betul. Dah tak datang dah hari seterusnya. Dia macam why bother sangat lah kan. Ibaratnya. Itu one side, tapi aku tak percayalah. Aku percaya yang bapak aku ni pun adalah. Dia ada berubah juga, ataupun mungkin dia pun ada bacaan dia, sebab dia orang tua kan. Kalau dia cerita kat kita darjah 3 waktu tu pun kita tak faham. Jadi aku cakap kat dia, bila kita tanya, kata betul abang biar je, dah lama hilang sendiri. Dia hilang sendiri lah. And then dah lama sangat, dah bertahun-tahun aku pun dah lupa cerita ni. Aku pun dah lupa pasal rumah ni. Aku pun dah lupa pasal bomoh tu jadi apa. Aku kenal seorang lagi, aku panggil pakcik lah, juga orang Indonesia. Dia, kalau kau perasan, orang Indonesia ni selalu duduk satu rumah ramai tau. 8 orang. Sebab rumah tu 3 bilik. Bujang. Dia dah kahwin, cuma keluarga semua di Indonesia. Jadi diorang duduk di rumah ramai-ramai. Jadi kadang-kadang dalam tu ada yang
dia bawa family, dia ambil satu bilik. So yang lain ni mungkin tidur di ruang tamu, sewanya murah sikit lah. Ada yang masuk kat bilik, mungkin dia nak seorang, tapi jarang lah dia yang nak bilik seorang. Dia pun gaji pun berapa sangat kalau gaji kilang kat Malaysia ni kan. Jadi dia pun duduk dekat area rumah aku, pakcik tu. Lepas tu dia datang ke surau. Dia selalu datang surau. Aku berkawan baik lah dengan pakcik ni, Pakcik Arifin kita panggil dia Cik Ipin lah. Satu ketika ni Cik Ipin ni dia cerita yang rumah tu dia baru duduk waktu tu. Waktu tu aku baru nak kenal dia. Dia cerita rumah dia ni daripada contoh asalnya mungkin 10 orang duduk. Lama-lama berkurangan jadi 7 orang. Masuk orang lagi keluar jadi 5 orang. Sampai sekarang tinggal 2 orang je. Dia dengan kawan dia je. Oh, duduk tu. Tinggal 2 orang je duduk. Sebab yang lain semua tak tahan, semua dah lari. Ada benda. Betul. Dia hari-hari dia orang yang duduk di kat rumah tu, terutama yang paling teruk yang tidur di ruang tamu lah. Diorang rasa dipijak beramai-ramai. Dan semua orang rasa. Semua yang duduk kat rumah tu dipijak. Pijak. Bila bangun tak ada apa. Jadi kadang-kadang bawa balik makanan. Dia contoh bawa balik makanan dari surau kan. Bawa balik rumah, tak sampai setengah jam bawa balik, dah basi. Contoh, dah berbau lah. Dia tak kata basi, dia kata dah berbau. Ada beberapa kejadian lagi yang aku tak berapa ingat sangat apa yang jadi. Tapi dia ni rasa lah, okay, rumah dia ada something. Jom kita ramai-ramai sama-sama Muslim Indonesia baca doa selamat dan baca Yasin dekat rumah tu. Jadi bila baca Yasin, okey, selesai. Malam tu kena pijak lagi. Jadi teruk lah. Jadi sampai diorang ni, pakcik ni kadang-kadang dia tak duduk rumah tu. Dia tidur kat surau. Sebab sangat teruk. Sebab dia bila main fizikal ni lebih-lebih lah. Kan? Gagak lah. Sebab dah kalau tak nampak tiba-tiba kau kena pijak. Kena pijak. Lepas tu bila kadang-kadang balik kerja kan. Balik kerja, dah sampai depan rumah, kawan dia tahan. Kawan dia tunjuk dekat dalam tingkap tu ada bayang-bayang. Orang menari. Dia tunjuk. Dan pakcik ni, pakcik ni dia orang Indonesia yang belajar silat tau. Dan dia tak takut kepada benda-benda macam ni, dia tak takut. Dia memang betul-betul dia tengok, dia terus jerit. Jom, kau nak lawan, jom kita lawan. Dia buka pintu, cakap, aku tak takut kau, jom kita lawan. Dia tak takut. Tapi benda tu ni Cik Ipin lah. Cik Ipin lah. Jadi benda tu dia kacau secara macam tu lah. Dia kacau hidup kita lah. Bila ni tak boleh tidur, esok nak kerja pun payah. Kadang-kadang macam dia nampak jelmaan-jelmaan tu biasalah. Jelmaan-jelmaan tu dia tak peduli sangat, dia kata. Tapi bila dia sampai fizikal kan. Fizikal dia jadi naik angin lah. Nak buat apa pun tak boleh. Bila baca Yasin pun tak jadi, apa semua tak jadi. Jadi dia di atas nasihat orang, cuba cari punca. Jadi dia dekat dengan 3-4 orang kawan-kawan Indonesia dia ni pergi cari sekeliling rumah. Cakap, okey, mungkin ada patung. Mungkin ada kita panggil tangkal. Mungkin ada apa-apa. Jadi dia cari seluruh rumah. Perabot tak ada satu pun yang dia tak terbalikkan. Semua dia terbalikkan. Tengok ada logo ke, ada lukisan ke, ada ni ke, tak ada. Puas dah cari dekat dinding-dinding ni kot ada apa kain ke, apa benda ke, kuning ke ada. Cari tak ada. Jadi diorang ni duduk kat ruang tamu sama-sama lah. Bila dah cari semua tak jumpa, duduk ruang tamu sama-sama. Dia cakap, okey, apa kita nak buat? Okey, jadi kawan dia salah seorang ni tak tahu nak buat apa lah. Dia kata, okay, kita kena keluar dari rumah ni lah. Jadi dia pun bangun. Dan dia bangun tu, dia tengok kiri kanan, dia perasan rumah tu lantai dia tikar getah. Okey. Oh, boleh bawah tu. Jadi dia kata, okey, kejap, jom kita cabut tikar getah ni. Dia cabut tikar getah. Ada banyak tu. Sudah sebesar-besar ruang tamu tu. Tulisan ni? Bukan, ada lukisan. Wish. Part ni kau kena mute. Ada lukisan sebesar-besar kat ruang tamu tu. Tempat puja ke? Tak pasti. Jadi sebenarnya rumah tu ialah rumah apa? Rumah bomoh tadi.
Yang baru aku bila dia cerita kat aku, Kau dah lupa lah kan? aku dah lupa. Sekarang ni dia cerita kat aku. Dia cerita, aku cakap rumah mana? Dekat blok sekian-sekian. Kau pun aku teringat. Aku cakap rumah ni ke? Tingkat ni ke? Ya. Itu dulu ayah saya. Rupanya memang rumah Ke benda tu bomoh kan? tu. Dia macam kan cerita ni kata dia daripada masa kecil kan. Dia Ha. macam ada je point untuk bawa Zul ni sebab kan ayah Zul tolong kan. Bawa anak dia ke tempat kejadian. Dan Faham tak? memang benda tu berlaku di area rumah aku pun. Jadi aku nak lari mana pun tak boleh juga. Ya, ya. Tapi jadi- macam dah Betul. kawasan situ juga kenal dia. Kebetulan link pula. Aku cakap rumah mana? Rumah sini sekian-sekian. Tingkat ini sekian-sekian. Ya betul. Itu rumah yang ayah saya pernah ni dulu. Jadi bila dia buka tu hari tu, diorang ni beramai-ramai memang plan untuk Bersihkan benda bersihkan. tu lah. Jadi dia bersihkan tu, aku tak tahu lah apa cerita. Tapi lepas dia bersihkan tu dah tak ada gangguan. Dan lamalah dia duduk, bertahun lah dia duduk. Lukisan tu berbentuk apa? Maksud aku dia berkapur ke? Cat. Remaka Cat ke? merah. Cat. Cat merah. Cat Warna hitam. bukan. Dia memang betul-betul professionally done. Wow. Maksudnya memang macam art lah. Betul. Tapi gambar dilukis sebesar-besar ruang contoh tamu. lantai ni. Bayangkan ruang tamu besar ni sebesar-besar tu. Dan sebab yang kawan dia tu bila dia bangun tu Terfikir nak angkat. dia cakap kita pindah je lah. Dia tengok Tiga getah tak tengok buka. tiga getah. Jadi bila dia tarik tiga getah, rupanya bawah tiga getah tu. La ilaha illallah. Cuci lah. Cuci yang mamat. Tu lepas tu tak ada apa dah. Kebetulan yang pakcik kalau aku kat tempat dia, perabot aku, laptop aku semua ambil lah. Aku tak masuk dah. Ya betul. Aku Tak akan keluar. ada lah. tak ada nak cuci-cuci je. Tak ada. Gone Pindah. jauh. Okey pindah. TV aku kau nak ambil. Aku tak akan patah balik, masuk boleh ambil, aku tak akan masuk dah. Ya tu. Itulah ceritanya. Berat. Kau memang tak mengecewakan. Berat, tak berat. Tak berat. Berat. Dia berat jugalah. Dia macam thrill. Dia sempat Weh, pertemuan kau kenal tu. pertemuan dengan Cik Ipin tu dekat surau. Dekat surau lah. Dia memang selalu datang surau. Jadi dia pun bila dia dekat rumah tu selalu kena kacau, kena pijak dan sebagainya. Dia tak tidur dekat rumah. Dia Yelah, tidur kat dia surau. tidur kat surau. Lepas tu kau Berjumpa pula borak-borak. dengan Zul Asyari. Ya. La ilaha illallah. Tapi- Zul, minta maaf Zul. Bersambungan cerita Kau ni. ni siapa Zul? Macam mana mudah betul. Apa-apa pun Ya. tu relate ke Mesti kau. ada. Kenapa Zul? jadi kenapa benda ni jadi kenapa Setiap jadi kat aku? kali, Adakah Waktu jadi tu aku tak rasa benda ni link sangat lah. Aku tak ada lah. Aku punya expression tak lah macam korang macam wow. The realization. Tak ada lah. Plot twist. Aku tak macam tu lah. Macam ada plot twist. Macam cerita dalam cerita. Aku lebih kepada sebab aku memang duduk situ. Memang tu memang area rumah Dekat aku. ke kawasan tu? Ya betul. Okey. Dekat blok ni depan je. Blok Okey. kita tak sekitar lah, ni. aku rasa you are born to do this. Ya. Aku Macam rasa lepas ayah dia nonchalant, kita bagi anak dia pula lah. Untuk kau menyampaikan cerita-cerita yang sedap. Dekat kita orang pula. Oh. betul lah tu. Mungkin itulah rezekinya kan. Oh. Tapi aku penakut tau. Aku tak tahu Tak lah. percaya Tak lah. Aku pernah- bila Zul penjaga. Aku bila jadi macam ni aku selalu rasa yang macam aku ni cerita kat orang aku ni nanti kena ke? Faham. Sebab dalam faham. perubatan Islam kan memang Ya, kita ya. tak digalakkan untuk Untuk bercerita. bercerita. Nah, Betul. sebab nanti dia dengar kan. Dia ada jadi dia suka. pula geng ni pula menyampai-nyampai kan. betul. Ni dia cerita pasal kau, dia cerita pasal kau. Dia cerita pasal aku. Berani Aku dia pula cerita. kena bantai malam tak pasal. Faham. Itu sebagai iktibar aku insya-Allah. Okey Zul, Okey, untuk cerita yang terakhir. cerita yang terakhir. Okey, cerita terakhir kan. Cerita terakhir ni tak seram lah. Okey. Okey. Pada aku tak seram. Sewaktu aku akhir sekolah menengah tingkatan 5 dan beberapa tahun di UiTM, dekat tempat tidur aku di dinding bilik aku ada lukisan ayat kursi. Aku lukis kat dinding ayat kursi. Kau yang lukis Aku yang lukis pakai poster color banco dekat sekolah. yang aku ambil kakak aku punya Oh, dan aku lukis di rumah aku, Oh, di Okey. rumah di tempat aku tidur lah. Oh, tapi Kalau- apa reason utama kau buat macam tu? Kau nak Okey. uji kehebatan hot kau ke waktu tu ke apa? Bukan. Okey, ini adalah ceritanya. Okey. ada peristiwa. Dia berlaku. punya masuk cerita. Ada Okey. peristiwa. Okey. Jadi satu ketika ni aku dekat surau. Dekat surau kita biasanya kita ada mengaji tau. Mengaji ramai macam tadarus. Jadi aku suka join sebab aku kenal, aku nak pakcik-pakcik tu lah, dan orang pun memang selalu macam okay Zul jom join. Dan biasanya di hujung tadarus tu biasanya dapat duit. Oh, Sebab tu aku suka itulah join. niat dia. Betul ni. Okey. So aku join. Tapi sesi pada malam tu biasanya lelaki saja. Malam tu tiba-tiba ada seorang perempuan.
Seorang je. Seorang perempuan, makcik. Dia pakai tudung dengan entah elok entah tidak, dengan kalau dipandang kita tu, dibaca tu, kalau dipandang kita dia macam curi-curi. Jadi aku masa nak tengah turn orang aku dah perasan tau. Dia ni fishy gila kan. Pasal sampai turn dia, dia baca Quran. Tapi dia macam gelak-gelak, kau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ni naik angin tau. Aku macam marah, tapi aku tak boleh marah dekat situ. Aku macam, kau kenapa Kau kenapa? Tapi aku tengok imam-imam bila-bila semua tak tahu je. Aku cakap, korang tak nampak ke? Dia ni baca main-main ni. Jadi aku pun, bila dah beberapa kali dia baca macam tu, aku pun aku fed up. Aku tutup Quran, tutup rehan. Aku letak, aku jalan keluar dari surau. Sampai aku jalan keluar dari surau tu, aku pandang-pandang curi dia tau. Aku nampak dia pun tutup Quran, tutup rehan, bangun. Ui, serius lah Zul. Aku pun jalan keluar dari surau. Aku perasan tau, dia ikut lah. Jadi aku pun jalan. Aku pun naik rumah. Ke rumah aku makin lama makin laju lah. Dah takut dia pun makin lama lagi laju kan. Aku makin laju. Aku dah tak tengok lah. Jadi aku dekat, kalau kita naik tangga, kalau blok aku tu naik tangga, kita boleh tengok luar. Okay, tengok luar, aku nampak dia tengah jalan macam cari-cari. Aku lari naik. Aku lari naik atas. Aku tengok, kalau kau tengok tangga, kita dapat pegang rail tu, kita tengok bawah, kita nampak bawah kan. Aku nampak tangan dia. Aku lari sampai aku tengok dia lari juga. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi aku lari sampai naik atas. Aku nampak rumah aku kat sana. Aku keluarkan kunci. Aku nampak kain naik, kain hitam datang depan aku. Jadi pun makcik tu balik. Apa? Jadi makcik tu depan rumah aku. Depan kau? Depan rumah. Aku tengah pegang kunci, dia depan rumah aku. Depan rumah. Tak sempat. Dan aku terjaga. Kau tidur. Aku terjaga dalam keadaan aku berpeluh-peluh ni. Aku takut lah. Aku takut. Kan bila lampu ni kan gelap kan. Tapi mata kita bila readjust, kita boleh nampak tau apa sekeliling kita. Aku bangun sikit. Aku nampak makcik tu kat katil bawah. Aku tingkat 2 kan. Bawah abang aku atas. Aku tengok kat bawah, dia dekat bawah. Tengok aku macam tu. Aku selimut. Aku tengok lagi, dia ada lagi. Aku selimut lagi. Aku tengok lagi sekali, dia ada lagi. Aku tutup sekali dan aku terjaga lagi sekali. Aku terjaga kali kedua. Mimpi dalam mimpi. Ya. Jadi aku bangun ni aku takut lah. Aku tengok rumah tak ada. Gila kau tak takut? Takut. 2 kali je. Takut sangat. Takut yang macam memang melampau takut dah. Takut bila kau tahu benda tu gangguan, bila kau bangun dan kau berpeluh-peluh. Ya. Tak boleh tidur. Jadi kau tengok, okey, kat bawah tak ada. Kau tengok, okey. Kau tengok bawah, abang kau tengah tidur. Okey, dah bangun. Kau dengar bunyi ketuk kat belakang. Teng 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 teng. Cermin. So belakang aku punya katil ada tingkap. Teng 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 teng. Aku tengok belakang, makcik tu kat belakang aku. Dia banyak gula dia bagi. Aku terbangun lagi sekali. Siang. Siang. Tapi aku bukan kat bilik, aku kat jalan raya. Aku tengok motor aku dah terbarai kat belah sana. Aku tengok orang dah start berkumpul tau. Budak ni jatuh lah. Ni anak siapa ni? Ni anak Syekh ni jatuh ni. Angkat motor dia. Patah ni. Dia jangan angkat. Takut ada patah-patah, takut ada apa-apa ni. Jadi aku tak boleh gerak. Aku rasa bunyi. Aku rasa kepala aku sakit, aku rasa badan aku sakit. Dan aku rasa waktu tu aku dengar suara tau. Aku dengar suara yang aku kenal lah. Suara mak aku. Mak aku nangis tau. Mak aku dah cakap, diorang panggil kat rumah aku, Ijul. Kau jatuh ke? Kau kenapa ni jatuh? Mak aku datang. Aku cakap, Ibu. Macam tu. So mak aku cakap, haus ke? Kesiannya anak ibu haus. Lepas tu mak aku ni keluarkan daripada tepi dia mangkuk ada air. Jadi aku tengok dan aku teringat cerita. Aku teringat di kala sakaratul maut, syaitan akan menjelma menjadi orang yang paling kita sayang. Membawa segelas air. Jadi kalau kita minum daripada mangkuk yang dia bagi tu, maknanya kita ikut dia lah. Jadi aku jadi takut. Aku tak nak minum. Tapi mak aku dah duduk kat depan aku, Nak ulur. Aku dengar orang cakap, minum lah. Dia nak ulur.
Dia nak suap kat aku. Aku tak nak. Mak aku cakap, minum. Mak aku nangis-nangis ni. Minumlah Jom, minumlah. Minumlah. Minum! Jadi aku terjaga lagi sekali. 4 kali weh. Aku jaga tapi ni di katil. Aku jaga di katil dan ni betul-betul lah. Aku berpeluh-peluh. Masih malam. Masih malam. Ush. Betul. Tapi yang aku memang dalam ketakutan. Tapi dalam ketakutan tu aku dengar suara tau. Di bawah katil aku, abang aku tengah gaduh dengan girlfriend dia. Abang kau tengah Abang aku tengah gaduh dengan girlfriend dia. Okey, ni dah nanti. Ya betul. Ini dah kau Betul. dah sedar. Tapi aku takut sangat waktu jadi tu. Aku terlalu Panik takut. Lah. Aku aku nak recompose diri aku dah lama tu. Yelah bangun, Ha. dalam bangun. Terlalu takut. Aku sampai macam nak cakap pun. Lepas tu aku dengar suara kat bawah. Gaduh pula. Bunyi abang aku gaduh dengan girlfriend dia. Biu Jadi- ni. Macam tu lebih kurang. Cuma aku tahulah, aku bila tu at least gaya cakap abang aku tu familiar. Bila aku mimpi yang mak aku datang tu, mak aku tak cakap, mak aku jenis tak cakap, oh anak ibu. Mak aku tak cakap macam tu tau. Bukan, dia Itu betul. cuba menyerupai tapi Itu tak bukan boleh. gaya bahasa mak aku. Cuma macam, oh kesian anak ibu haus. Tak. Tu aku bila kau cakap itu aku macam pelik sikit cara kau cakap tu. Jadi bawa pula mangkuk warna emas. Datang nangis-nangis, suruh aku minum. Ya, sebab aku dah detect macam kau cakap bawa mangkuk. Mana tiba-tiba Ada mangkuk keluar dari tepi, suruh minum pula. Tiba-tiba bila suruh ni menekan-nekan, muka berubah jadi makin lama makin kemerahan. Muka macam Nak suruh minum. suruh minum. Suara jadi lelaki. Dan sekali tu, bila aku terjaga tu, and then aku tahu lenggok gaya bahasa abang Abang aku. kau tu? Itulah, betul lah. Kau dah betul lah. Jadi aku Dalam tengok kat reality bawah, sekarang. aku biarlah dia gaduh dengan girlfriend dia. Tapi aku malam tu memang tak boleh tidur lah. Dah tak tidur ha? Aku tak tidur. Umur kau berapa Zul? 17 waktu ni. Oh, tu Kau masih dah besar Zul. Dah besar. Aku 17, aku ingat lagi lah. Dan memang aku ingat sebab aku ada possession, in my possession, poster colour tu. itulah puncanya. Jadi aku takut ni kan. Aku takut jadi lagi. Jadi aku tulislah ayat kursi. ayat kursi sebesar lah. Memang besar lah. Tempat aku tidur tu memang Pen- sepanjang-panjang tu. Tulis Allahu la ilaha illa surah. huwal hayyul qayyum tu. Memang sebesar-besar tu lah. Jadi family aku ni Pelik lah. dia pelik lah. Dia macam Apa kau buat ni? yelah, Nak buat pertama tulisan sekali yang komplain paling besar adalah abang aku lah. Ha. Kau kenapa conteng bilik? Ya. tulisan apa ayat kursi pula tu. Ya, betul. Aku try cari gambar ayat kursi tu tapi aku tak jumpa. Sebab bila aku dah start pakai smartphone lah by the time kita nak chat balik tu. Gambar kan. Jadi aku ambil gambar lah kenangan kan. Tapi aku cari pun tak jumpa. Kau tak boleh tunjuk. Jadi tak jumpa. Lepas tu parent aku yang macam okay lah, better aku tulis ayat kursi tu daripada abang aku minat Avenged Sevenfold. Dia bagi tampal poster-poster tu. So better aku lah macam tu kan. Jadi dia pun, walaupun bapak aku tak suka aku contoh-contoh dinding, tapi dia pun biarlah. Tapi masalahnya selalu orang kalau macam ni lah, dia macam mimpi yang macam kadang-kadang ada kata macam benda dekat dengan kau, kita rasa macam benda tu benda berlaku. Limit 2, dia sampai 4 mat tu. Daripada bangun Mimpi dalam mimpi. Dan benda tu tak mentraumakan kau? lama. Aku nak recover daripada mimpi tu lama. Sangat lama. Yang macam Dia aku tak ada lah kau macam, ya aku takut nak tidur. Ya aku takut nak tidur. tak ada lah sampai takut nak tidur. Tapi benda tu terbayang yang kat bawah katil aku. Ya. Lepas tu aku lama nak recover. Sampai aku pernah jadi itu sekali je kat aku. Dan aku harap aku tak jadi lagi dah. Sebab bila jadi tu memang menakutkan. Dan itu memang real lah. Real yang betul-betul Berasa. kau diganggu. Hmm. Betul-betul kau mimpi dan kau diganggu. Tapi apa sebabnya? Kau tak tahu? Puncanya. Sebab cerita tadi kau bermula kau pergi surau, kau join tadarus lah apa semua. Itu Itu dalam betul, mimpi. itu mimpi Itu juga. dalam mimpi. Itu mimpi. Itulah mimpi dia. Itu mimpi. First kali. Jadi Mula-mula tu dah apa mimpi yang dah. punca dia yang sebelum kau tidur yang boleh kau buat mimpi macam tu? Aku tak pasti. Tapi memang jadi tu memang tidur macam biasa je malam-malam. Mungkin Ada pergi tempat ke Tak tahu lah, tak mana-mana. dia bukan kira macam gitu. Dia kalau kadang-kadang mungkin kalau orang cakap kita baru lepas mandi mayat ke, pergi Setengah orang tu kubur ataupun ke. baru pergi Okey. hutan, itu baru balik itu camping. itu lebih kepada semangat, faham tak? Okey. Maksudnya kita Lemah semangat. jadi lemah semangat bila Lemah kita semangat. bila kita ni tak ready untuk mandikan mayat macam tu. Tiba-tiba kena paksa mandikan mayat. Jadi kita keluar tu dalam keadaan kita sentiasa takut, sentiasa moral kita jatuh. Tu kita panggil semangat kita hilang. Tu kesan daripada kubur ada ataupun beberapa kita tengok mayat ke. Tu memang dalam perubatan pun memang ada istilah tu lah. Tapi ni memang
randomly. nowhere. Betul. Kat siapa-siapa pun boleh jadi. Tapi dia macam agak jahat lah itu. Kau macam hari, contoh ni sekarang kita normal ni, hari macam biasa pergi main bola, balik semua pun tidur. Ya. Tidur, pam, kau dapat mimpi macam tu. Secara tiba-tiba. Secara random. Betul. Ataupun mungkin ada benda yang jadi aku tak ingat lah, mungkin aku tak boleh recall lah kan sebelum tu. Cuma aku orang yang sentiasa mengelak untuk cari nahas. Contoh situasi dekat belakang rumah kita orang ni dulu ada bukit tau. Bukit ni hutan lah. Okey. Kau tak And pergi then main situ lah. jadi bila hutan tu nak dijadikan sekolah agama, dia runtuhkan Dia tarah hutan tu, dia tarah. Jadi bila dia tarah tu ada penemuan pedang tau, pedang dan lembing. Jadi aku sebagai seorang penakut sejati, aku tak akan sentuh lah pedang dengan lembing sebab aku ini kena apa-apa kan. Tapi budak-budak flat aku pergi pegang. Jadi jadilah antara cerita-cerita yang keluar daripada orang ialah bila dia orang pegang pedang dan lembing tu, dia orang main tapi dia orang tak boleh berhenti. Jadi sampai lunyah lah budak-budak 3-4 orang tu, 2-3 orang yang main pedang lembing tu sampai tak boleh berhenti. Sampai ni kena orang tua yang selamatkan lah, orang besar selamatkan. Sebelum kau nak habiskan ni, Okey. kan kau nampak makcik tu kan. Okey. Boleh tak Zul ceritakan Describe makcik makcik tu macam mana? Okey, makcik ni muka dia tak adalah, dia tak buruk, dia tak apa tau. Tapi aku nak cakap macam ni, korang pernah dengar Uncanny Valley? Dia tak terbeliak. Dia contohlah Uncanny Valley ni ialah dia ada raut wajah manusia tetapi dia tak ada ekspresi manusia. Aku tak tahu korang does it make sense. Contoh kalau dia ada mata, dia tak berkelip sangat, dia tak berkelip. Lepas tu dia pandang pun macam tu. Kadang-kadang ada senyum, mata dia tak senyum. So Uncanny Valley, kau rasa otak kau bagi amaran dekat kau yang okey, ni bukan orang. So in constant warning tau. So bila aku nampak tu, dan perasaan yang aku ingat waktu tu ialah aku tak takut pasal aku mula tengok tu. Aku benci. Kau tahu tak perasaan benci yang membuat-buat yang macam hal ni makcik ni macam ni. Dan sebab benda tu berlaku semua dalam otak kita kan. So it's very easy untuk dia manipulate, take this satu emosi and then letak campur kan. Jadi sebab tu aku rasa macam bila aku tengok tu yang macam kau ni mengaji main-main. Jadi benci tau. So itulah, muka dia biasa je. Muka dia biasa, dia macam makcik-makcik tua dalam lingkungan awal 50-an. Pakai tudung warna hitam, baju hitam, tapi macam dia dalam surau kan. Pakai macam selendang macam itu. And then mengaji main-main itu je yang aku pun tak ingat sangatlah muka dia macam ni. Tapi aku tahu dia muka dia tak menakutkan pun. Tapi bila dia terbang jadi kain, naik atas dia jatuh bawah jadi orang tu. Masalah yang tangan tu daripada tangga tadi tangga tu. nampak tangan dia tang naik dengan bunyi. Itu kalau buat filem sedap tu. Betul. Jangan pandang belakang 3. Bukan, dia kejar awak ni. Jangan pandang belakang Zul. Pandang depan je. Okay. Tapi betul lah, memang to the max 4 kali. Saya kena pun 2 kali je benda. Awak pernah jadi juga? Kena. First macam cakap, dia macam nak macam kena tindih. Okey. Itu mungkin sebab time tu Izzah balik camping tau. Ni kes yang macam ada yang kawan dia Listeria tu lah. Balik tu rasa macam mimpi, macam kita kena tindih. Tapi tu tahu macam Izzah tahu tu mimpi, bukan Izzah. So bila kita macam nak bangun, rupanya aku bangun macam nak kelanggar dengan kereta pula. Yang tu betul, terus mimpi bangun macam bukan kot. Macam tu. And then terus tu 2 kali tu je kat 2 max 2 kali je. Macam kita ingat dah bangun dah. Lepas tu bangun-bangun, lepas tu macam nampak tiba-tiba macam ada satu macam tak tahu sebab kan Izzah cakap Izzah pernah jatuh bangunan kan tingkat 3 kan. Izzah pernah jatuh bangunan. Kau tak tahu ke? Masa kecil saya pernah darjah 5 tahun. Saya pernah daripada tingkat 3 saya tu jatuh ke bawah. Ke lantai ke bumbung Ya, ke? dia jatuh tanah. Nasib time tu tanah. Zaman rumput dulu ada rumput lah. Tanah zaman dulu kan rumah-rumah 90-an kan banyak rumput yang tebal kan. Saya jatuh. Ada patah riuk? Tak ada, alhamdulillah tak ada patah riuk, tapi adalah bunyi-bunyi sekian-sekian lah. Bahu-bahu saya ada bunyi lah. Tapi tak ada lah check. Aku bayangkan dia jatuh. Tapi betul ada saya lampu. Jatuh macam ni. Okay, bayangan macam tu, tapi sebenarnya lagi tepat. Pernah tengok Cicak Man tak yang kupecah terbang begitu. Okay. So dia macam ada dulu kan ada macam pagar besi tau. Macam ala setiap floor dulu kan ada macam besi tu tempat buang sampah. So time tu saya tak perasan yang besi tu sebenarnya dah dah longgar. So saya macam konon-konon nak menangis. Macam panjat lah benda tu. La ilaha illallah. Time jatuh tu, aku boleh nampak tau. Uish.
Lepas tu ada pakcik tu sebab macam kita boleh nampak pakcik tu orang zaman dulu kan pakai suitcase, ada suitcase bawa balik kerja kan. Allahu akbar, pakcik tu cakap macam tu. Sebab dia nampak jatuh. La ilaha illallah. Tapi Zul, aku mungkin aku tak sabar lagi. Maybe 1 bulan ke 2 bulan. Aku nak tengok kau ada cerita baru lagi ke tidak. Aku rasa tak ada dah. Aku rasa dah habis. Aku tak tahu. Mungkin ni ada lagi Kutip kejadian-kejadian yang akan berlaku. Kau ingat kan? balik kan. Ingat balik kan. Yang kecil-kecil ada tapi tak seram lah. Ataupun kejadian baru ke. Kejadian baru minta-minta tak ada lah. Minta tak ada lah Zul. Minta-minta tak ada lah. Yang kecil-kecil ada lah, biasalah. Yang kecil-kecil orang nampak ni orang nampak. Tapi itu tak worth untuk diceritakan lah. Okay dah. Kita Alhamdulillah. habiskan. Thank you Zul. Yes. Cerita kau memang tak pernah mengecewakan lah. Ya, dia bagi kita terperanjat tu. Siut betul. Saya masih lagi maintain tu. Satu studio menjerit dia. Balik-balik saya macam macam tu je lah. Yang lain semua dah Kita jerit-jerit replay balik lah. nanti. Tapi korang sangka aku nak jerit? Tak Tak sangka ada, tu. tak Tak benar-benar Zul buat macam tu. Dia buat pula kali ni. Allahu Maksudnya Akbar. memang best lah penceritaan kau Zul. Yes. Tak dinafikan. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, Zul, semoga ada cerita-cerita yang menarik Dah lagi. tak ada dah. Kita akan jumpa lagi Zah di InsyaAllah. video Seismik Di Seram Seismik yang Seram akan datang. Okay, Assalamualaikum.